Lelaki ni sifat dia memang mengejar. Bila dia nak, dia akan usaha. Dan kalau dia suka, dia akan cari. Kalau dia betul-betul sayang, dia tak tunggu. Dia datang. Dia buat apa saja supaya apa yang dia nak tu jadi milik dia. Sebab tu kita sebagai perempuan kena sedar. Kalau seorang lelaki tu tak kejar kau, tak cari kau, tak pernah usaha pun nak jaga hati kau, maksudnya dia memang tak nak kau. Jangan paksa. Jangan pernah rendahkan diri kita untuk kekal di sisi lelaki yang tak pernah pilih kita pun. Sebab tu, bila lelaki nak, dia takkan buat kau tertanya. Dia akan buat kau rasa dihargai, bukan diabaikan. Ingat, lelaki sifatnya mengejar. Dan lelaki yang betul-betul baik, dia akan kejar untuk menjaga. Bukan hanya untuk bermain rasa. Doakan semoga Allah hadirkan kita dan yang datang bukan sekadar dengan kata-kata, tapi datang dengan agama.